Jadi risiko seorang profesional membuat sumpah palsu ini amat tinggi. Dan di dalam sistem negara seperti Malaysia ini, orang-orang profesional yang dianggap mempunyai kelulusan, ilmu, kemahiran dan memegang nilai-nilai profesional diberikan kemampuan untuk mengesahkan banyak perkara kerana mereka dianggap akan memegang tanggungjawab profesional mereka dan sentiasa meletakkan kepentingan awam di atas kepentingan diri mereka sendiri ataupun kepentingan pelanggan-pelanggan mereka. Mungkin ada perbezaan di antara satu profession kepada satu profession, tapi asasnya ialah mereka kena pegang amanah yang diberikan kepada mereka oleh kerajaan yang mewakili masyarakat. Sekiranya perkara ini tidak dipatuhi, mereka main hentam saja asalkan masuk duit, maka risiko membuat sumpah palsu ini amat tinggi dan kesan buruk kepada masyarakat amat besar. Dan apabila orang profesional itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nanti, saya tak tahulah bagaimana dia akan dihisap oleh Allah. Jadi apabila kita ada kedudukan, apabila kita ada jawatan, kita kena pegang perkara itu dengan serius. Dan dalam buku Minda CEO ini, di bawah bab minda pengelola, ada saya sebutkan tentang kita kena menilai dulu tanggungjawab dan amanah sesuatu jawatan sebelum kita menerimanya. Janganlah kita nak kejar jawatan, nak kejar kedudukan, kita lupa tentang amanah dan tanggungjawab yang kita kena pertahankan. Dan walaupun mungkin di dunia ini nampak hebat, nampak dihormati, tapi apalah nilai kehebatan dan penghormatan itu jika di akhirat kelak kita akan ada masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buku ni memang menegaskan tentang pentingnya kita melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang kita pikul sebagai seorang CEO ataupun apa-apa jawatan lain. Jadi ini merupakan minda yang pertama, minda pengelola yang menjadi asas kepada 5 minda CEO yang saya kira penting untuk difahami bukan saja oleh CEO tapi kepada semua orang yang ada amanah dan tanggungjawab.